Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Burung pipik terbang melata, hingga sebentar di pohon jati. Salam hormat pemuka kata, moga perkongsian memberi erti. Sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Umairah binti Muhammad Syukur, berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebahasaan Sungai Star, Parit Putar, Perak, ABA 3024. Pada masa lapang, saya suka mengisi masa lapang dengan membaca. Antara bahan yang bacaan yang saya suka baca ialah seperti buku cerita dan majalah untuk saya menambahkan lagi ilmu. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi tentang buku kegemaran yang telah saya baca. Saya ada 3 buah buku kegemaran yang telah saya baca. Salah satu buku yang paling menarik minat saya ialah Pengembala Lembu yang Jujur. Pada hari ini, saya akan kongsikan tentang buku ini kepada anda semua. Buku ini merupakan karya Alia Farzana. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007. Buku ini diterbitkan oleh Ilmu Media Track. Buku ini sangat menarik dengan cerita dan ilustrasi bergambar sebanyak 21 muka surat. Buku ini menceritakan tentang seorang pengembala lembu yang bernama Sudin yang mengambil upah untuk menjaga lembu kepunyaan Tok Penghulu. Sudin merupakan sebuah watak yang digambarkan sebagai jujur dan bijak. Namun, pada suatu hari, Sudin didatangi oleh seorang pemuda yang ingin membeli lembu-lembu Tok Penghulu. Dia telah bertanyakan jumlah lembu-lembu tersebut dan ingin membelinya. Tetapi Sudin meminta pemuda itu berurusan sendiri dengan Tok Penghulu kerana Sudin hanyalah penjaga lembu. Pemuda itu meminta Sudin untuk menjual 5 ekor lembu tersebut dan membayarnya dengan 30 keping syiling emas. Tetapi pemuda itu meletakkan syarat bahawa Tok Penghulu tidak harus tahu mengenai perkara itu. Walau bagaimanapun, Sudin tidak khianat kepada tuannya. Dia meminta pemuda itu pulang kerana dia tidak mahu berurusan dengan orang yang menipu. Kawan-kawan, mahu tahu apa yang berlaku seterusnya? Tok Penghulu memanggil Sudin untuk membincangkan beberapa perkara. Rupa-rupanya pemuda yang datang tadi merupakan kenalan Tok Penghulu. Tok Penghulu terharu dengan kebaikan dan kejujuran Sudin. Akhirnya Tok Penghulu memberi sebuah kebun kepada Sudin dan ibunya. Sudin menanam sayur-sayuran, membela lembu dan ayam. Kesemuanya hidup subur dan sihat. Rezekinya mencurah-curah. Tok Penghulu gembira dengan perkembangan hidup Sudin. Daripada buku cerita yang saya ini ialah kita mestilah bersikap jujur dan baik dengan orang lain seperti watak Sudin yang jujur dengan Tok Penghulu. Selain itu, kita mestilah rajin dan gigih berusaha sehingga kita berjaya seperti watak Sudin yang berjaya mengusahakan kebun yang diberi oleh Tok Penghulu. Kesimpulannya, buku pilihan saya ini amat menarik dan mempunyai banyak nilai bumi. Kepada pembaca, saya menyarankan kepada semua, terutama kanak-kanak, untuk membaca buku ini. Ceritanya ringkas dan padat tetapi dapat memberi inspirasi kepada pembaca. Sekian, terima kasih.